Ya, masuk. Masuk. Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel aku. Yes, hari ini kita akan keluar bermain bowling. Hari ini kita akan bermain dengan sepupu-sepupu lelaki. So hari ini kita akan mewakili geng Sabah. Okay, maybe dia orang bermain untuk Perak, kita tak tahulah. Okay, jadi nantikan Kisha. Masuk je. Okay, kita akan nantikan gameplay kita untuk hari ini. Let's go. Okay, kita dah sampai di Ansana Mall. Yang okay. Tutup kamera. Tutup kamera, ingatkan nak buat apa? Nak korek hidung. Weh, Allah kasut aku. Weh. Kamera tak boleh lah. Assalamualaikum. Kamera mikrofon dia tak boleh nak detect. Habis tu ni, ini dengar lah. Okay, Ansana Mall. Apa benda? Oi, nampak semua dah tutup. Okay lah, sini kalau malam mungkin dia mati sikit lah. Malah banyak sini. Okay. Okay, sini. Nak beli tudung baru? Boleh. Skeletor je. Senyum. Oh, eco safe. Okay, ini dia Light Super Bowl JB 9 Ansana Mall Ipoh. Eco safe, free parking. Tak tahulah. Oi, yang robot. Okay. So, wah, kita tengok ada Neptune, Uranus, Saturn. Okay. Matahari aku tak tahu kat mana. Okay. Okay, mainlah. Main satu game. Satu game je dengan adik-adik. Sakit tangan? Boleh. Oi. Okay, ni dia. Kita akan berlawan antara sepupu. Adakah aku akan memenangi pertandingan ini? No? Dah. Siapa bayar? Hang bayar dulu? Aku bayar dulu. Okay. Seorang RM80. Seorang RM80? Wah. Aduh, Okay. So hari ni hang mewakili negara apa? Boleh suruh speaker bising. Hari ni hang mewakili negara mana? Perak Tengah. Perak Tengah? Ada Perak Tengah tak? Bekas juara ni. Oh, bekas juara. Oh, okey. Oh, kita wakil Sabah lah. Mewakili Sabah. Sayang je. Tak. Abi dah kahwin dengan orang Sabah. So Abi kena mewakili Sabah. Okay. So pada hari ini kita akan Sabah versus Perak. Okay. Jom. Ji, hari ini main mewakili negeri mana? Mewakili Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Negeri Sembilan. Jauh? Ya. IC hang 08. Tak apa. Perak mat. Okay. Let's go. Ini dia Sabah versus Perak versus Negeri Sembilan.
Banyak perak. Tak boleh lah perak. Ha? Tak boleh lah jadi. Ha? Pining. Okey, pining. Ha, boleh. Boleh. Boleh lah, ayun. Ayun 2 kali. Okey. Okey, ayun. Tu. Okey, balingan pertama longkang. Balingan kedua. Baling kosong. Okey. Baling. Satu. Hei. Target lah. Hei. Semua clear elok oi. Okey kan. So baca. Sini. Okey. Ini bandingan tempat Muhammad Saikal. First strike. Weh. Power. Hai. Okey Zul. Kita tengok bandingan pertama Zul. Aku ikut bandingan pertama je. Yang selainnya time lapse. Cantik. Okey. Ni merupakan juara lah. Yang dikatakan bekas juara. Adakah bekas juara dia dapat gelak-gelak boy? Gelak apa? Adakah bekas juara dapat kekalkan kedudukannya? Allah, longkang di situ. Oi. Okey, yang ditunggu-tunggu. Hai. Apa tu? Sejuk. Oh. Oi. Kita dah. Balingan pertama Adli Haziq. Allah, longkang di situ. Wei. Screenshot. Balingan kedua. Pertama. Oh, longkang. Adakah balingan kedua? Ui. Pecah lantai tu. Okey. Tengoklah time lapse kita. Yeah. Okey, atau ui. Oh, kono. Ui, kono. Oi, gila. Mantap. This one called the Danish Saikal shot. Gila. Mantap Allah. Okay. Adakah balingan yang dia dapat strike ataupun longkang? Oh, dia betul nak bagi pecah lantai tu. Sik. Bukan. Cepatlah. Lambatlah. Okay, adakah dia akan dapat spare? Kalau urut. Oi. Urut. Oi. Okay. Hai. Balingan akan dapat spare. Apa tu? Aduh, teruk. Oi. This one called the bullet buster. Buruk lah apa. Ni Pening. Bodoh, lupa daratan. Lahir Perak. Pening. Perak lahir. Ni bagus. Yang ni bagus. Perak apa tadi? Perak Tengah. Wesh. Ni yang dapat strike tadi ni. Weh, tak ada point je. Tengok kali kedua adakah strike. Tu. Hop. Wow. Oh, dah. Longkang dah. Aku takkan mengecewakan Sabah. Aku dah dapat salaman Sabah. Ini kan?
Pada daratan. Ini Hilang satu pin. mak. Ambil je tak apa. Boleh. Ambil apa cheese? Oh itu. Okey. Kita tengah game dia lapar. Okey. Kita tengah game dia lapar. Okey tak apalah. Aku dengar bunyi balingan. Masya-Allah, satu lagi pin daripada Adlin Haziq. Adlin Haziq, wakil Pening. Apa yang dah terjadi kepada anda? Manakah anda punya prime? Dengan pressure. Dengan pressure. Adakah satu pin itu dapat ditumpaskan oleh Adlin Haziq, wakil Pening? Dan adakah tadi tak mau tengah dan nak tengah. Tunjuk je. Okey, dia dah point terakhir kita. Let's go. Game pertama. Kita ada lagi 2 game. Let's go. Yeah, do. Semat. Weh, let's go. Aku tak buat apa. Tak vokal. Pada rakyat Sabah, saya minta maaf yang habis macam tak dapat membawa Sabah ke next level. Apa perasaan yang? Saya minta maaf, saya terpaksa tarik diri sebagai wakil Sabah. Saya terpaksa beralih ke wakil Pening, okey? Saya akan cuba yang terbaik. Ini game yang pertama. Game yang kedua saya akan cuba yang terbaik. Okey. Adakah? Okey, mantap. Semua dah pecah telur. Okey, kita dah di hujung. Okey. Semua perlawanan yang sangat-sangat. Oish, adakah? Okey. So, semua macam kejar balik aku tak tahu lah. Aku target top 2 untuk geng-geng Sabah. Geng kedua dia adakah apa? Adakah itu? Adakah ini? Mari kita sama-sama lihat. Spare juga guys. Gila mat dia ni. Jangan main dulu lepas ni. Let's go. Bang, apa jadi bang? Apa jadi? Tak tahu. Tak tahu ah. Tak apa bang, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Weh, mantap. Boleh. Aku rasa skill aku kena keluar kat game kedua. Game kedua dah pulun Saya telur banyak kan ni. Potong mat. Aduh, sorry doh. 1.5 mat. Bapa. Ni tak payah record. Triple. Cari feeling. Let's go.
Weh, nampak dah, nampak. Okey. Spare. At least boleh lah, boleh. Pasal aku angkat bola. Adakah dapat spare? Siapa? Weh, sah. Weh, dapat. Allah. Apa? Weh, okey ah, okey. Hai, Allah. Aduh, belanja sikit kita. Tengok Pak. Mantap. Dia paling sengit kita pernah main. Ya doh. Okey, itu dia. Jaya dah record hang. Okey. So, macam mana game kita kali ni? Game kali ni aku puas hati lah sebab Puas hati lah. okey RM23. RM23? Ya. Oh, bising. Sana. Okey, macam mana? Puas hati lah. Puas hati. Sebab ada game kedua aku menang 1-4. Okey. 147? Ya. Oh, aku? Hang 100 kot. 100 tepat. 100 tepat. Icon 100 Okey. tepat. Tapi tu second keseluruhannya agak-agak siapa menang? Keseluruhannya susah sebab nak kena kira semua. Sebab aku dan itulah, jangan lupa untuk tengok video aku. Aku akan kira siapakah pemenang di penghujungnya. Okey. Okey, macam mana hamnya? Perak Tengah menang. Ha? Perak Tengah menang. Perak Tengah menang. Okey. Perasaan? Game ketiga. Game apa siapa menang? Kak Han kan? Aku. Oh, kita tiga menang. Seorang satu pernah menang. Okey, mantap tu. Yang mula-mula apa? Bini aku. Allah, orang kena hempuk pintu pula. Lepas tu dia tiba-tiba comeback. Dia cakap macam mana dia tiba-tiba 1-4. Tak, dia 1-2. Dia 1-2. 1-4. 1-5. Pagi lain. Ya. Itu aku rasa. Macam mana overall? Overall puas hati lah. Puas hati lah. Ni Zul. Perak Tengah? Agak barai tanggal juga. Agak barai lah. Banyak miss bola Banyak miss. Okey. So, itu saja video kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen dan share. Berapa like guys? 15,000. Zul? 10 like. Okey, dapatkan kami sekurang-kurangnya 20 like. Tolak sikit. Okey, 20 like. Subscribe, okey? Ya? Okey? Okey, so kita akan adakan vlog lagi kalau hampa suka. Dapatkan aku 20 like sekurang-kurangnya. Yang ni sebab aku buat vlog sebab video yang lepas dapat 21 like. Aku tengok, okey? No? Takut? Kentut masuk. So kalau kali ni punya video vlog pun dapat 20 like, kita akan buat vlog lagi kan? Yes, okey. Itu saja. Assalamualaikum dan bye-bye.